dan bawa kereta perlahan. Saya sangat takut bawa kereta di tempat yang ada banyak kereta. Jadi macam mana untuk saya teruskan mandu dan kekal selamat, Datuk? Tak payah susah. Kita ada gambar OKU tu, janganlah malu nak pasang kalau OKU warna biru tu. Dan lesen kita bagi, lesen OKU. Kereta OKU kita bagi mark special untuk you. Jadi bila you memandu, takkan orang nak usik you, takkan nak kacau you. Orang nampak logo tu. Janganlah pandang logo tu, tengok yang pandu tu, oh segar megar. Memanglah ini tipu punya stiker. Jadi kalau you stiker yang betul, memang kereta hak you, tak kira apa kereta you beli, untuk kereta nasional, you hanya daftar RM1, rotek RM1. Untuk kereta import, tidak. Jadi bagi you, pandulah. Selagi you ada rasa, you jangan pandang you punya kecacatan tu. Pandang you mampu melakukannya. Ini yang baik. Jadi you pandulah ke mana you arah yang you nak pergi. Ikut saja undang-undang. Kelajuan itu akan membantu you untuk keselamatan. Baik, ni nak tanya info Datuk sekali lagi pasal tinted kereta ni. Bagaimana peratusan ni yang GPJ kata lepas tu, Datuk? Betul. Mengikut undang-undang yang sedia ada. Cermin besar hadapan VLT, Visible Light Transmission, bererti ketelusan cahaya 70%, VLT pintu pemandu, tingkap pemandu 50, VLT belakang 30. Jadi 50, 30. Depan sekali 70. Cahaya yang ketembusannya. Jadi yang lain tak betul. Tak dibenarkan.